Terkejut kakak. Kenapa result macam ni? Macam mana? Okey lah ni Mami. Okey lah. Selalunya dapat A je. Susah. Kali ni susah examnya. Tak adanya susahnya. Tiba-tiba pula susah. Selalu okey je. Result macam mana? Okey lah ni. B+ Mama. Apa yang okeynya B+? Orang lain boleh dapat A. Anak kau Mama semua boleh dapat A. Asal kamu dapat B+? Susah. Exam kali ni susah. Habis Smart Akal Tuition tu buat apa? Ha? Kau buat apa? Tengok ni, main game. Ni, apa ni buku tak ada pun, tak belajar pun sebenarnya. Main game je kan? Tengah study ni orang nak ni stress lah. Stress nak dapat B+ macam ni ni. Siapa nombor satu dalam kelas? Si Alia tu lah. Alia? Alia mana? Si Alia lah. Yang selalu dapat tu. Asal Alia boleh dapat A, kamu tak boleh dapat A. B+ pula tu, sikit je pun lagi nak ditolak. Apa yang susah sangat? Yang ni pun kira okey lah Mami. Okey, banyaklah aku punya okey. Mami pun tak ada masa dengan awang. Lepas tu marah-marah macam aku ni. Aku kerja siang malam untuk kau juga. Nak tahu kau pergi tuition, pergi sana, pergi sini. Lepas tu macam mana? By hook or by crook, for your final exam, I want you to get an A. Apa ada buku ni je hari-hari. Okey apa B+ ni. Alia buku satu. Pandai. Sikit-sikit dah lah. Bagi dah kat aku pula. Ni asyik suruh aku belajar. B+ ni okey apa? Aku pun ada juga masa nak bercinta apa. Ni pergi sekolah, balik sekolah, hadap buku je. Sabut lah. Hai, aku nak buat apa dekat budak ni, ha? Takkanlah aku nak buat dia supaya kena buang daripada sekolah. Hei, melampau. Buat apa tu? Tak ada apa buat ni je. Ni mission. Patut lah bijak. Bagi dah study. Tak ada lah. Awak dah study ke? Belum. Okay. Sibuk lah orang. Suka hati aku yang nak study ke tak? So anak-anak, jadi hari ni kita akan sambung pembelajaran kita yang minggu lepas. Ada siapa-siapa ingat tak apa kita belajar minggu lepas? Saya cikgu. Tajuk minggu lepas kita belajar alam sekitar. Bagus Alia ingat. Yang lain kenapa tak jawab? Tak ingat ke? Sofia? Ingat cikgu. InsyaAllah. Sofia nanti balik study balik tau. Okay, kita sambung pembelajaran kita yang seterusnya. Hari ni kita akan belajar okay, minggu depan cikgu nak buat quiz. Jadi semua boleh prepare dua tajuk yang kita belajar minggu lepas dengan minggu ni. Dulu saya akan masukkan dalam quiz kita. Jadi saya nak Alia, Sofia, Isma, terutamanya Alia. Saya harap Alia boleh jawab dengan baik tau. Baik cikgu, insyaAllah. Laporan yang minggu lepas cikgu dah siap ke? Oh, laporan minggu lepas? Yang mana Yang mana? Yang minggu lepas lah. Oh, yang tu. Oh, kejap. Yang tu. Siapa ingat? Submit malam ni. Alah, tak apa. Sempat je. Sampai pukul 12 kan? 11.29 saya submit. Sekarang cikgu lah. Dah lah, aku jangan buat ya.
mana? Kalau cikgu sebut nama aku kat tu, macam tak ada nama orang lain je. Si aku je. Hai. Kau ada nampak kita siapa tak? Tak ada. Tapi kan, tadi kan kita masuk Alia seorang kan? Masuk awal, mula-mula. Mana tahu dia ambil. Cuba kau tanya dia. Weh Alia, kau ada nampak tak kipas dia? Tak ada. Kau kan yang masuk awal dulu mula-mula. Takkan kau tak nampak? Yelah, tapi aku tak ada ambil barang tu. Aku duduk je terus. Ish, boleh percaya kau ni. Mesej ni beg kau aku check. Mana ada, aku tak curi Mesej lah. ni yang tengok. Cik lah. Ni apa? Weh, ni kipas tau. Ya weh. Bukan akulah. Aku tak letak pun. Ni dia dah ambil kau. Mana aku tahu siapa yang letak? Betul. Aku tak ambil. Habis tu kipas ni dalam beg kau. Mana aku yang ambil? Tak, Takkanlah kucing yang masukkan dalam beg kau. Bukan serius. Bukan aku. Aku masuk tadi duduk je lah. Tadi siapa yang ambil? Tak tahu. Ni macam mana boleh ada dalam tu? Kau dah ambil barang dia? Mengaku je lah. Mengaku je lah. Harapkan muka je baik. Tapi menipu tau. Bukan akulah. Kan dah kata. Aku masuk tadi duduk je. Tak ada aku ambil barang orang. Ni kenapa bising sangat ni? Sampai luar lagi saya dengar. Tu, yang belakang tu. Faham? Ni cikgu dia ambil barang saya. Lepas tu tak nak mengaku. Tak cikgu muka je baik. Dah lah top student. Kenapa kamu ambil barang dia, Alia? Saya lah. Dia tak ambil pun. Dia lah cikgu dia kan tak mampu. Kenapa kamu cakap macam tu sedangkan kipas tu ada dalam beg kamu? Betul, serius. Saya tak ambil. Saya tak ambil. Mesti kenapa ada kipas dalam ni? Tak ada. Kamu ikut saya ke bilik disiplin sekarang. Masuk. Duduk. Kenapa kamu curi barang Isma? Bukan saya. Saya tak ambil pun. Saya masuk tu saya duduk je. Kamu tahu tak dia tu anak orang kaya? Nanti kalau dia beritahu mak bapak dia macam mana? Nanti kamu pula yang kena. Bukan saya. Betul serius. Bukan saya. Saya masuk tu duduk je. Betul cikgu. Bukan saya. Takkan saya nak ambil barang dia. Kalau saya nak, saya cubalah usaha saya beli. Tak adalah nak ambil sampai barang orang. Takkan muka saya macam ni cikgu anggap saya ni pencuri. Tak ada alasan semua tu. Dah barang tu ada dalam beg kamu. Takkanlah kamu tak curi. Takkan orang lain pula. Dah kamu je ada kat dalam kelas rehat tu. Kenapa cikgu? Alia? Awak apa kat sini? Alia, tak apa. Pergi masuk kelas. Apanya cikgu? Dia orang buat apa? Kelas kita dapat tu. Tadi ada kes curi. Siapa? Si Alia tu. Dia curi kipas Isma. Alia? Alia budak pandai tu ke? Yelah, siapa lagi? Dia je mana-mana. Cikgu dah siasat ke? Nak siasat macam mana? Dah barang tu ada dalam beg dia. Oh. Lepas tu? Apa kesudahan dia tadi? Kesudahannya saya potong je lah. Maka kerja nanti. Mana boleh macam tu cikgu? Mana boleh kaitkan benda macam tu dengan kuis budak-budak? Tu kan pembelajaran dorang. Dah habis tu, saya nak kena bagi hukuman apa pula kat dia? Boleh denda dia dengan benda lain. Contohnya? Cikgu fikirlah sendiri. Tak apalah. Saya ada kelas, saya pergi dulu lah. Banyak cikgu. Kala mata telah menghunuskan arti pulang jadi hal yang berarti, dan ku harus melepasmu. Dengan sederhana
Kenapa tak balik lagi ni? Cikgu nak cakap dengan kamu sikit boleh? Boleh. Tadi cikgu ada dengar pasal kes pagi tadi tu dari Cikgu Keha. Okay, sekarang cikgu nak dengar daripada kamu sendirilah. Oh, pasal tu sebenarnya saya rehat. Okey, lepas tu saya masuk kelas tu memang tak ada orang. Jadi saya duduk. Lepas tu saya buat hal saya lah. Saya nak study apa semua. Lepas tu diorang berdua masuk. Masuk tu lepas tu dia kata cakap saya ambil kipas si Isma tu. Lepas tu saya macam saya tak ambil pun. Saya duduk je saya study. Lepas tu semua orang ingat saya yang ambil. Lepas tu Cikgu Ki pun percaya cakap diorang yang saya ni ambil. Lepas tu kena panggil disiplin. Itu lah. Lepas tu saya tak percaya. Jadi kamu okey tak sekarang? Tak tahulah nak cakap apa. Saya mampu diam je lah. Dah semua orang tak percaya kan. Nak macam mana? Tak apalah, nanti cikgu cuba cari cara. Apa nanti cikgu akan sendiri panggil Sofia dan Isma tu tanya perkara yang sebenar dari side diorang pula. Tak apalah, kamu kena semangat jugalah. Janganlah sorang-sorang macam ni. Dah pukul berapa dah ni, lambat dah pun. Kenapa kamu tak balik lagi ni? Ada rasa saja nak duduk di sini. Tak apalah, kamu sabar je lah dulu. Nanti cikgu cuba bincang dengan Cikgu Keha macam mana nak selesaikan masalah ni. Supaya yalah mudah lah semua orang. Tak ada yang sedih-sedih macam ni. Dah lah, kamu pergi balik lah. Lambat sangat dah ni. Okay, cikgu saya balik dulu lah sebab saya nak cepat kipas tu. Hati-hati Alia. Okay. Tomorrow. Assalamualaikum cikgu. Awal sampai. Cantik cikgu hari ni. Hello. Suami hantar hari ni awal lah sikit. Untunglah ada suami. Laki cikgu pergi mana ni cikgu kahwin? Bukan maksud saya macam tu. Laki saya ada, cuma dia pergi audition. Oh, ADR lah ni. Ya. Faham. Audition kat mana tu? Audition dekat London. Maklumlah, ada banyak projek sejuta. Oh, jadi kelas cikgu berapa ni awal sangat cikgu datang? Kelas saya waktu rehat nanti. Oh, awal sangat dah datang. Memanglah, dia kelas cikgu. Faham. Itulah, kita kena tepati masa kan. Ya. Abang cikgu kelas aku dah nak start tadi. Okey. Saya slow-slow beredar dulu. Baik cikgu, jumpa nanti. Elok pergi kelas cikgu. Takut anak boleh ngorat. Ngarep dah cikgu ni. Orang dah kahwin dah. 3 hours later. Cikgu, ada kelas ke? Cikgu. Kelas saya dah habis. Kenapa cikgu? Cikgu version name day. Oh, name saya tinggal kat rumah. Anak main. Ya Allah, yang bagi anak main tu apa pasal? Biasalah benda. Ni perlu buat barang lah nantinya. Itulah nanti saya buat lagi. Cikgu free tak? Saya nak cakap sikit lah. Free? Kenapa? Ni saya tulis something. Sekejap ya? Boleh cikgu. Cikgu tengok video ni. Nasib baik tak kantoi. Kalau tak habis lah kita. Itulah, nanti kena cek dengan cikgu. Ish, nak buat macam mana lagi ya? Kita kena buat something ni. Budak tu baik sangat lah. Benda yang kecil macam tu pun dia boleh jadi masalah macam tu. Macam mana cikgu? Pasal video ni cikgu masih nak salahkan Alia juga ke? Jadi saya salah faham lah ni. Sangat salah faham cikgu. Ini lepas tu dah cikgu, saya cakap kita boleh nak hukum budak tu macam tu. Kita kena dengar dulu apa yang dia nak cerita. Hari tu Alia nak cerita pun cikgu make up macam tu je. Cikgu tak boleh macam tu. Apa pun kita kena dengar daripada dua belah side. Side Isma dengan Sofia, side Alia.
Cikgu tak boleh main hukum ajar macam tu. Dia tak ada dia dalam bilik disiplin batu hukum. Dia pusing kaki cikgu. Tak boleh lah macam tu. Cikgu kesian lah kat budak. Hari kemarin saya nampak dia seorang-seorang tau kat bawah sana. Tengah menangis budak tu. Jadi syaratkan ni cikgu tak lakukan nak pindahkan cikgu seterusnya. Cikgu kena minta maaf dengan dia. Tak apalah. Lepas ni saya panggil dia masuk. Tak apalah, cikgu fikir-fikirkanlah dan renung-renungkanlah apa yang saya cakap tadi. Actually saya lambat cikgu. Saya pergi rehat dulu lah. Tak makan nasi lagi hari ni. Aku anak orang ni. Terima kasihlah tunjuk-tunjuk dan tunjuk bukti yang sebenar. Tak apalah cikgu. Kita sama-sama bersama Sabah. Cikgu. Tolong panggil Alia Fizah boleh? Boleh cikgu, sekejap lagi saya panggil. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Alia? Cikgu panggil awak yang ambil disiplin. Awak pun juga dia lah sekarang. Baik cikgu. Apa cikgu panggil Alia? Sebab apa ni? Saya ada something. Assalamualaikum cikgu. Salam Alia, masuk. Apa cikgu panggil? Cikgu sebenarnya minta maaf kat kamu. Kenapa? Pasal kes Sugi pasal itu. Cikgu nak minta maaf. Cikgu dah tahu dah dalam yang sebenar dalam kes ni. Lepas ni cikgu akan bagi hukuman kat dia orang berdua. Cikgu minta maaf tau sebab tuduh kamu. Saya terlalu emosi dan terlalu ikutkan perasaan saya. Apa cikgu, saya dah jadi kan. Saya pun dah biar je benda tu berlalu. Saya pun kisah sebenarnya. Cikgu minta maaf tau. Tak apa. Tak apalah. Awak boleh balik kelas sekarang. Okey, saya buat dulu cikgu. Sekejap. Nanti kamu tolong panggil Sofia dengan Isma boleh? Oh boleh. Okey. Sekejap je cikgu. Elok. Wait korang. Apa ni? Cikgu kira panggil korang berdua masuk bilik disiplin. Sekarang kan? Kenapa? Tak tahu. Okey. Kau rasa kenapa cikgu? Assalamualaikum. Salam. Masuk. Kenapa cikgu panggil kita orang? Kenapa kamu kena panggil? Sekejap. Cikgu nak tunjuk something kat kamu. Kita orang ada buat salah. Tengok dulu. Siapa cikgu? Siapa? Cikgu Kamu dua lah. Kenapa kamu semua buat macam ni? Buat apa? Buat apa? Dah ada bukti terang-terang. Tanya lagi. Kita orang bergurau je cikgu. Dia kan classmate kita orang. Apa? Ni soal marah kawan kamu. Takkan saya ada? Macam ni lah. Saya akan bagi hukuman kat kamu berdua. Kamu berdua kena cuci tandas selama 10 hari berturut-turut. Kalau kamu tak buat, saya akan bagi surat amarah kepada kamu. Terima kasih cikgu. Ya, cikgu maafkan. Lepas ni jangan buat dah. InsyaAllah. Nanti kamu minta maaf kat Alia. Kalau kamu tak minta maaf kat Alia, siap kamu. Faham? Okey, boleh kelas. Alia, saya nak minta maaf. Kita orang yang plan semua tu. Tak apalah. Tadi dalam bilik tu cakap pasal kes ni lah. Tak apa, dah lama dah makan pun tak apa. Korang tu kawan kita, so boleh. Tak apa, tak apa.
Penat nak bergurau je sebenarnya. Kita sampai cikgu 10 pagi. Oh, okey. Nanti cakap dengan cikgu tu. Aku tak kisah pun. Kau maafkan aku tak? Dah lama dah. Kau jangan risaulah. Kita jadi kawan ni. Kita makan sama-sama. Boleh. Ada. Okey. Aku ingin jadi teman nyaman, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban. Kamu dua orang je? Isma mana? Oh, Isma apa je camp ni? Oh, dia apa? Camp apa? Cisco Cisco, tak pastilah tapi dia ada hal lah. Tak boleh nak join. Kalau macam tu, jomlah kita pergi Tasik. Boleh? Kat sana menarik sikit. Kita jom. Cikgu. Kau buat apa kat sini? Kita orang riadah ni. Dah. Dengan dia. Cikgu nak join kita orang tak? Join? Kamu datang dengan siapa ni? Kita orang datang berdua tadi. Lepas tu terserempak dengan Cikgu Kiha. Cikgu seorang juga. Betul Cikgu Kia ni? Tandas. Dia kata entah ceri makanan yang bingit. Aku tahu. Itulah makan tak berajak kot. Tak sangat makan tu. Jom lah cikgu. Join kita orang. Dah lewat ni. Bersandar padaku, taruh di bahuku, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini saya terlewatkan. Ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya.